Macam Bella sendiri, Bella. Kalau ex Bella ajak Bella jemputan majlis kahwin dia, Bella pergi ke tidak? Okay, sebenarnya bila kata pasal jemputan ni kan, dan orang pun akan mendirikan rumah tangga, as long as niat kita baik dan niat dia pun baik untuk menjemput, sebab tu penting silaturahim. Kalaulah Bella dengan ahli keluarga dia masih baik, pada Bella why not? Sebab kita nak meraihkan and kita mungkin dah move on. Tak nak mungkin lah, kita dah move on, kan? So jadi tak salah. Tapi kalau hanya dia yang menjemput, bukan ahli keluarga, Bella rasa tak ada keperluan kot. Memang terserlah. Bella ini memang seorang yang baik dan juga seorang yang dah move on daripada apa yang dialami sebelum ini. Jadi ini yang sepatutnya kita buat dalam apa sahaja aspek kehidupan. Yang pertamanya, kita kena jadi baik. Kita kena jadi orang baik. Dan yang keduanya, kita kena move on. Kalau ada apa-apa masalah, dugaan yang kita hadapi, kita kena move on. Tak boleh biarkan kita macam tu saja. Orang yang tak boleh nak move on ini, dia sebenarnya mengalami victim mentality. Iaitu satu kepercayaan yang dia akan sentiasa menjadi mangsa ketidakadilan. Tu yang asyik nak buat aduan, merapu dekat media sosial. Tak puas hati je. Orang yang suka merapu dekat media sosial ini ialah orang yang mengalami victim mentality. Ketidakmampuan untuk menerima kenyataan, tetapi dalam masa yang sama menunjukkan ciri-ciri narsisistik. Ego, merasakan tindakan dia tu je yang betul. Melebih-lebihkan penderitaan diri sendiri itu untuk meraih simpati. Kadang-kadang kita merapu dekat media sosial ni, kita ingat semua orang nak kisah hal dia je. Banyak lagi benda lain yang nak dikisah. Itu yang kita kata ada individu yang menolak peraturan, tidak mahu melayari kehidupan mengikut peraturan, kerana merasakan semua sistem yang ada ni tidak adil. Sedangkan sangat jelas, segala kejayaan apa pun sebenarnya yang kita dapat adalah kerana usaha kita sendiri, bukan ditentukan oleh orang lain. Kalau kita nak berjaya, kita nak move on, kitalah usaha. Tengoklah apa yang dibuat oleh Bella. Tak pernah berhenti buat kerja katanya. Dan semua duit yang dia dapat adalah hasil dia kerja, bukan diberi oleh orang lain.